Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang perkembangan pendidikan Sabah dan Sarawak sehingga tahun 2000. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Siti Nurayuni binti Muhammad Azhar, Zuhaira Nasrin dan Karen Tan Hui Yi. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan tentang perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak dari 3 aspek iaitu pendidikan Bumiputera, pendidikan Cina dan pendidikan Mubalik. Kemudian, kami juga akan menganalisis dan menghuraikan tentang latihan keguruan di Sabah dan Sarawak hingga tahun 2000 serta pendidikan kebangsaan dan perpaduan. Baiklah, saya akan terangkan aspek yang pertama iaitu perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak dari aspek pendidikan Bumiputera. Jadi, fokus pendidikan Bumiputera ini merujuk kepada pendidikan masyarakat asal seperti di Sabah terdiri daripada kaum Kadazan Dusun, Bajau dan Murut, manakala di Sarawak pula terdiri daripada Iban, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Jadi, pada peringkat awal, pendidikan dalam kalangan masyarakat di Sabah dan Sarawak ini adalah bersifat tidak formal, yang mana dia hanya melalui keluarga dan komuniti. Mereka ni mempelajari kemahiran hidup, adat resam serta budaya secara turun-temurun. Namun keadaan mula berubah apabila kedatangan penjajah British dan Mubalik Kristian yang memperkenalkan sistem pendidikan formal. Pendidikan mula memberi tumpuan kepada kemahiran asas seperti 3M iaitu membaca, menulis dan mengira serta bertujuan untuk penyebaran agama. Sekarang kita akan tengok dengan lebih terperinci perkembangan pendidikan semasa era penjajahan di Sabah. Jadi untuk pengetahuan semua, sebelum merdeka, di Sabah pendidikan banyak dikendalikan oleh pihak Mubalik dan juga pentadbiran British North Borneo. Namun, akses pendidikan ini adalah terhad terutamanya kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Kerana di Sabah, akses sangat terhad kepada masyarakat Bumiputera di luar bandar. Jadi, antara sekolah Melayu iaitu sekolah Melayu pertama di Kota Kinabalu telah diwujudkan dengan tujuan untuk melatih anak-anak ketua anak negeri. Dan sekolah Melayu pertama ditubuhkan di Kota Belot yang mana dia menekankan bahasa Inggeris dan Al-Quran. Dan antara cabaran pelaksanaan pendidikan di Sabah adalah faktor lokasi pedalaman dan kekurangan kemudahan serta guru. Baiklah, berdasarkan huraian saya pada slide sebelah dapat kita simpulkan bahawa pendidikan di Sabah tidak begitu maju jika dibandingkan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. Hal ini disebabkan oleh dasar pentadbiran SBUB sendiri yang tidak memberi keutamaan kepada perkembangan pendidikan di Sabah. Kalau ada pendidikan, pihak pentadbiran pada ketika itu lebih memberi peluang kepada anak-anak yang anak-anak masyarakat tempatan yang mempunyai jawatan tinggi. Jadi, antara percubaan awal telah dilakukan oleh Gubernur William Hood Thatcher yang mana beliau telah mendirikan sekolah agama namun gagal kerana tidak mendapat sokongan daripada penduduk, terutamanya penduduk yang beragama Islam. Kerana penduduk pada ketika itu mencurigai tujuan utama William Hood Thatcher mendirikan sekolah agama. Baiklah, jika kita lihat selepas perkembangan pendidikan selepas pembentukan Malaysia iaitu pada 1963 hingga tahun 2000, kita dapat lihat bahawa kerajaan mula memperluaskan lagi pendidikan ke kawasan dalaman dan dengan membina lebih banyak sekolah serta menyediakan kemudahan seperti asrama dan bantuan pendidikan. Dan hasilnya, kadar celik huruf dalam kalangan masyarakat khususnya Bumiputera semakin meningkat dan penyertaan mereka dalam sistem pendidikan formal juga semakin bertambah. Dan seterusnya kita akan lihat pula kepada perkembangan pendidikan di Sarawak dengan lebih terperinci. Okey, sekarang kita akan lihat perkembangan pendidikan semasa era penjajahan di Sarawak. Baiklah, kita akan pergi kepada zaman pemerintahan Brooke iaitu pada 1841 hingga 1946. Yang mana pada ketika itu pendidikan di Sarawak ini berkembang secara perlahan dan sangat terhad. Yang mana pada zaman pemerintahan Brooke ini pendidikan hanya ditumpukan di kawasan bandar seperti Kuching. Dan sebagaimana Sabah, pendidikan di Sarawak juga memberi penekanan kepada
asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira serta memberi penekanan kepada pendidikan agama. Masyarakat pribumi ataupun Bumiputera pada ketika itu iaitu Iban dan Bidayuh yang berada di pedalaman tidak mendapat akses kepada pendidikan kerana pada zaman pemerintahan ini pendidikan hanya tertumpu kepada pada kawasan bandar sahaja. Jadi terdapat juga sekolah-sekolah mubalik Kristian yang diwujudkan sebagai pusat penyebaran agama dan perkembangan pendidikan pada zaman pemerintahan Brooke. Jika dilihat pada zaman kolonial iaitu pada 1946 hingga 1963, usaha pendidikan mula diperluaskan pada ketika itu. Yang mana pada zaman kolonial pendidikan di Sarawak mula dipertingkatkan. Namun begitu, perkembangan ini masih tidak menyeluruh kerana kebanyakan sekolah tertumpu di kawasan bandar dan pusat pentadbiran sahaja. Masyarakat Bumiputera pada ketika itu yang berada di kawasan dalaman masih menghadapi kesukaran untuk mendapatkan akses pendidikan, dan hal ini disebabkan oleh faktor geografi seperti penempatan di rumah panjang yang jauh di pedalaman serta hanya boleh dihubungi melalui sungai. Dan selain itu, antara kekurangan yang berlaku pada ketika zaman British adalah kekurangan guru yang terlatih serta kemudahan asas. Sebagaimana saya telah terangkan di Sabah, Sarawak juga mengalami perkara yang sama, yang mana kemudahan dan kekurangan guru ini tidak mencukupi menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Dalam usaha menambah baik keadaan ini, laporan Woodhead tadi telah pun diperkenalkan, dan yang mana laporan Woodhead telah mencadangkan supaya pendidikan diperluaskan kepada semua kaum termasuk masyarakat pribumi serta menyeragamkan sistem pendidikan. Tapi pelaksanaannya masih terbatas akibat kekangan kewangan dan pihak logistik, dan kesannya jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar masih berterusan sehingga Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, kerajaan Malaysia mula memberi fokus yang lebih jelas terhadap pembangunan pendidikan di kawasan luar bandar, khususnya di Sarawak. Dan matlamat utama adalah untuk memastikan masyarakat pribumi pada ketika itu turut mendapat peluang pendidikan yang sama rata seperti masyarakat di bandar. Dan antara usaha yang telah dilaksanakan adalah membina lebih banyak sekolah rendah dan menengah di kawasan pedalaman, dan membina juga asrama desa dan sekolah berasrama untuk membantu pelajar dan murid yang berada di kawasan terpencil untuk terus bersekolah. Kerajaan Malaysia juga menyediakan bantuan seperti beasiswa dan rancangan makanan tambahan untuk meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam masa yang sama, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan membantu untuk menyeragamkan dan menyatukan sistem pendidikan serta memupuk semangat perpaduan. Jadi kesemua usaha selepas pembentukan Malaysia ini. Jadi setelah menganalisis dan mengkaji, saya dapati bahawa terdapat satu perkembangan penting yang berlaku dalam sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak, iaitu melalui laporan Woodhead pada 1955 yang disediakan oleh E.W. Woodhead, yang mana beliau merupakan seorang ketua pegawai pelajaran dari Kent, England, yang telah diundang oleh kerajaan kolonial British untuk mengkaji sistem pendidikan di Sarawak dan Borneo Utara, yang dikenali sebagai Sabah pada hari ini. Namun akses pendidikan adalah terhad terutamanya kepada masyarakat yang berada di kawasan luar bandar. Antara tujuan laporan Woodhead ini adalah untuk mengkaji semula kelemahan sistem pendidikan dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualiti serta menyeragamkan sistem sekolah di Sarawak dan Sabah. Dan terdapat juga melalui laporan Woodhead ini, penubuhan lembaga pelajaran telah diwujudkan untuk menguruskan pendidikan secara berpusat dan pengenalan sistem pendidikan yang lebih seragam untuk sekolah Inggeris, Melayu dan Cina. Dan kesannya, laporan ini telah menjadi asas kepada pembentukan Ordinan Pelajaran pada tahun 1956 di Sarawak dan memberikan impak besar kepada pembangunan sekolah-sekolah di kedua-dua negeri tersebut sebelum pembentukan Malaysia. Jadi laporan ini
mencadangkan supaya pendidikan diperluaskan kepada semua kaum termasuk masyarakat Bumiputera, di samping dapat menyeragamkan sistem pendidikan dari segi kurikulum dan bahasa pengantar. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak ketika itu. Kita tengok sejarah awal pendidikan Cina di Sabah Sarawak dahulu. Sekolah Cina pertama pada ketika itu pada tahun 1816 adalah di Melaka, Mubalik, London, dan sekolah pertama itu bernama Anglo-Chinese School, ACS. Selepas muncul sekolah pertama di Melaka, sekolah tambahan muncul pula di Singapura pada tahun 1819 dan Pulau Pinang diusahakan oleh saudagar Cina seperti Yap Aloy. Jadi gambar yang bawah adalah gambar Yap Aloy, Hua Chong Hiong dan juga Cheng So Leong. Penubuhan sekolah menandakan keinginan masyarakat Cina untuk bermaustautin secara tetap, bukan sekadar mencari nafkah. Nafkah sini bermaksud cari duit untuk kehidupan. Sekolah tertumpuk di kawasan bandar, pelabuhan dan perlombongan, iaitu di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Sistem pendidikan di Sabah Sarawak ketika itu dibahagikan kepada 3 peringkat. Jadi peringkat yang pertama adalah peringkat rendah. Peringkat rendah boleh dikenali sebagai masa kini sekolah rendah. Jadi belajar di sekolah rendah hanya belajar 6 tahun sahaja. Yang peringkat kedua adalah peringkat menengah. Boleh kita dikatakan macam masa kini juga. Pelajar hanya pergi sekolah menengah untuk belajar 3 tahun sahaja. Akhirnya, peringkat atas. Peringkat atas adalah bermaksud peringkat universiti. Jadi, pelajar melaksanakan pembelajaran di universiti hanya 3 tahun sahaja. Kurikulum pada pendidikan Cina diselaras dengan sistem di China. Contoh ada subjek bahasa Cina, kesastraan klasik, sejarah China, matematik, sains, nyanyian, lukisan dan latihan ketenteraan. Buku teks di sekolah Cina dicetak dan diekspor dari China. Kita boleh lihat gambar yang logo yang hijau. Logo yang hijau adalah bernama Commercial Press yang dicetak oleh China. Dan logo sebelah logo yang warna merah ini adalah Chonghua Press. Guru-guru didatangkan dari China atau dilatih dalam suasana pendidikan Cina. Apakah cabaran pendidikan Cina dan apakah kawalan oleh British? Sekolah Cina pada awal bebas, dimiliki individu atau badan sukarela tanpa campur tangan kerajaan. Tetapi pada tahun 1920, kerajaan British mewajibkan semua sekolah Cina didaftarkan. Tetapi hanya 315 sekolah Cina dibatalkan mendaftar kerana isu ideologi iaitu Kuomintang dan komunis dan penggunaan buku yang subservis pada tahun 1924 hingga 1928. Juga terdapat salah satu cabaran iaitu dialek. Dialek sebagai akhir diselaraskan kepada bahasa Guoyu iaitu Mandarin. Jadi semua guru dan murid di sekolah Cina mestilah bercakap bahasa Mandarin iaitu Guoyu. Akhirnya kita tengok perkembangan di Sabah Sarawak. Gambar sebelah adalah sesuatu kejayaan perkembangan pendidikan Cina di Sabah Sarawak. Walaupun komuniti Cina sudah lama menetapkan, sekolah formal agak lewat berkembang kerana fokus awal mereka adalah mencari nafkah. Tetapi sekolah Cina mula muncul di bandar utama Sabah iaitu Sandakan, Kota Kinabalu dan Sarawak iaitu berada di Kuching, Sibu dan Miri. Jadi ini adalah hasil usaha komuniti tempatan yang wujud banyak-banyak sekolah Cina di Sabah dan Sarawak.
Okey, sama seperti Semenanjung, sekolah ini menjadi pusat budaya dan identiti masyarakat Cina walaupun berdepan cabaran dasar kerajaan selepas merdeka. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ayuni dan juga saudari Karen. Kini saya akan membentangkan pula tentang perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak, specifically dekat pendidikan mubalik. Saya akan mulakan dengan membincangkan tentang pengenalan serta latar belakang apakah itu pendidikan mubalik dan tujuannya. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan mubalik? Pendidikan mubalik ini adalah satu pendidikan yang dibawa oleh golongan mubalik Kristian semasa zaman penjajahan British dan telah melopori sistem pendidikan formal di Sabah dan juga Sarawak. Jadi, tujuan utama mereka adalah untuk menyebarkan agama Kristian dalam kalangan penduduk Sabah dan Sarawak serta memperkenalkan pendidikan barat dan juga menyediakan tenaga kerja kolonial. Bagi memahami perkembangan pendidikan mubalik di Sabah dan Sarawak dengan lebih jelas, kita boleh melihat mengikut kronologi masa, iaitu bermula daripada zaman sebelum merdeka, kemudian zaman pendudukan Jepun dan akhirnya selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Melalui pendekatan kronologi ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan mubalik ini berkembang daripada sistem yang bersifat agama dan kolonial kepada sistem pendidikan moden yang lebih tersusun dan juga inklusif. Jadi, mari kita lihat untuk perkembangan pendidikan semasa era penjajahan di Sabah dan Sarawak pada zaman sebelum merdeka, iaitu pada tahun 1881 hingga 1941. Perkembangan mubalik di Sabah bermula agak lewat sekitar tahun 1880-an di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara atau lebih sering dikenali sebagai SBBU. Jadi, SBBU ini lebih menumpukan kepada aktiviti ekonomi seperti perdagangan dan juga eksploitasi sumber dan telah menyebabkan pendidikan ini tidak diberi keutamaan sepenuhnya. Oleh itu, tanggungjawab pendidikan telah diberi sepenuhnya kepada Badan Mubalik Kristian. Pada waktu itu, terdapat 3 badan mubalik utama yang sangat aktif di Sabah, iaitu Roman Catholic, Misi Anglican SPG dan Bethel Mission ataupun Misi Bethel. Jadi antara peristiwa penting adalah penubuhan sekolah berdasarkan badan-badan mubalik ini. Jadi antara perintis terawal iaitu Roman Catholic berjaya menubuhkan sekolah di Papar pada tahun 1881. Diikuti pada tahun 1883 mereka telah membuka St. Mary Primary School untuk lelaki dan juga St. Mary Convent Primary School pada tahun 1891 khas untuk perempuan. Mereka juga berjaya menubuhkan sekolah St. Augustine di Penampang pada tahun 1891 dan telah berjaya menarik minat ramai masyarakat Kadazan Dusun. Seterusnya kita lihat kepada badan mubalik utama iaitu Misi Anglican SPG. Mereka turut berjaya menubuhkan sekolah St. Michael di Sandatan pada tahun 1888 khas untuk lelaki dan juga sekolah St. Monica khas untuk perempuan pada tahun 1889. Diikuti mereka juga berjaya membina King Edward IV School di Chesterton dan juga St. Peter Primary School di Kudat. Dan akhir sekali untuk badan mubalik utama yang ketiga, mereka telah berjaya menubuhkan sekolah St. Peter di Kudat pada tahun 1890 dan sekolah rendah Lok Yuk di Sandakan. Misi Bethel ini berbeza dengan anggota-anggota lain di mana misi Bethel ini lebih tertumpu kepada penggunaan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan lebih memfokuskan kepada kaum Cina lah. Seterusnya, mari kita lihat kepada ciri-ciri pendidikan mubalik di Sabah pada waktu itu. Kita lihat pada kurikulum terlebih dahulu, di mana penggunaan bahasa Inggeris diutamakan sebagai bahasa pengantar utama. Berbeza pula dengan Badan Mubalik Bahasa Mission, di mana mereka menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar utama mereka. Dan antara subjek-subjek yang diperkenalkan dan diajar dalam pendidikan mubalik ini adalah subjek sains, matematik serta sejarah Eropah. Di sini kita dapat lihat bagaimana pendidikan mubalik ini membentuk pemikiran masyarakat ke arah sistem barat. Untuk pendidikan mubalik di Sabah ini, mereka turut mendapatkan sokongan kerajaan iaitu pada tahun 1908 di mana SBUB ini telah menyalurkan bantuan kewangan melalui sistem capitation grant dan kemudiannya block grant pada tahun 1931. Menariknya, kerajaan ini telah memberikan peruntukan yang
yang lebih besar kepada sekolah Inggeris Mubalik berbanding dengan sekolah Melayu Kerajaan. Contohnya, pada tahun 1921, sekolah Inggeris telah menerima sebanyak 1,864.20 sen dolar, manakala sekolah Melayu hanya mendapat 1,391.44 sen dolar. Jadi di sini kita dapat lihat juga berkenaan latihan kerjaya di mana pelajar-pelajar lulusan sekolah Mubalik ini sering dipilih untuk menjawat jawatan kerani dalam perkhidmatan awam kerajaan kerana kemahiran bahasa Inggeris mereka. Kerajaan juga telah menyediakan beasiswa seperti beasiswa sebanyak $240 setahun bermula pada tahun 1930 untuk pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran di sekolah Inggeris Mubalik. Di sini kita dapat lihat bagaimana kerajaan ini telah menyediakan pelbagai bantuan dan juga beasiswa untuk menjemput ataupun memperbanyakkan lagi pelajar-pelajar untuk pergi masuk ke sekolah Mubalik, disebabkan mereka ni akan menggunakan tenaga kerja pelajar-pelajar itu sebagai tenaga kerja kolonial dengan bekerja di dalam pejabat dan di bahagian pentadbiran. Sekarang mari kita lihat perkembangan pendidikan Mubalik di Sarawak, di mana ianya bermula sekitar tahun 1847, lebih awal daripada berbanding dengan perkembangan di Sabah, apabila Mubalik Kristian dari Church Missionary Society tiba di Kuching pada tahun 1848. Sekolah Mubalik pertama pula telah ditubuhkan di Kuching. Jadi antara tokoh penting pada ketika ini ialah Reverend Francis McDougall atau lebih dikenali sebagai McDougall. Beliau telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menyebarkan agama Kristian serta telah menubuhkan sekolah dan kemudahan sosial seperti hospital. Seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, pada tahun 1848, sekolah Mubalik pertama telah ditubuhkan di Kuching dan ini merupakan titik permulaan kepada pendidikan formal di Sarawak kerana sebelum itu, masyarakat tempatan hanya menerima pendidikan tidak formal melalui adat dan juga pengalaman hidup. Pada peringkat awal, pendidikan ini hanya mensasarkan masyarakat Dayak dan Cina. Walau bagaimanapun, usaha untuk mengkristiankan masyarakat Melayu kurang berjaya dan semakin berkurangan selepas persaraan McDougall pada tahun 1866. Salah satu sumbangan paling penting dalam era ini ialah pengenalan pendidikan kepada wanita, di mana sebelum ini wanita tidak diberi peluang untuk bersekolah, tetapi melalui penubuhan sekolah seperti St. Mary's School pada tahun 1848 ini, wanita mula mendapat akses kepada pendidikan formal. Perkembangan ini dilihat bukan sahaja memberi peluang kepada wanita untuk belajar, tetapi juga telah mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan wanita. Malahan, masyarakat tempatan juga telah menubuhkan sekolah perempuan sendiri seperti bahagian perempuan di Hokkien Free School pada tahun 1929. Di sini kita dapat lihat di mana dengan pendidikan Mubalik di Sarawak ini telah berjaya membuang persepsi masyarakat di mana wanita ni hanya berhak duduk di dapur dan tidak perlu menyambung pelajaran. Jadi dengan adanya sekolah St. Mary's School di Kuching telah berjaya mengubah persepsi dan pandangan masyarakat dan pencapaian pendidikan wanita ni tercapailah. Seterusnya kita akan beralih kepada perkembangan pendidikan semasa era penjajahan di Sabah dan Sarawak pada zaman pendudukan Jepun iaitu pada tahun 1941 hingga 1945. Baiklah, untuk zaman pendudukan Jepun ini merupakan zaman di mana satu titik perubahan besar kerana sistem pendidikan barat termasuk pendidikan Mubalik sendiri telah terganggu secara menyeluruh. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Jepun mempunyai matlamat sendiri iaitu untuk menghapuskan pengaruh barat dan menggantikannya dengan sistem pendidikan berasaskan ideologi Jepun. Jadi mari kita lihat dengan lebih mendalam. Yang pertama kita lihat pada perubahan sistem pendidikan itu sendiri, di mana semasa pendudukan Jepun ini semua sekolah termasuk sekolah Mubalik tidak lagi beroperasi seperti biasa. Sebaliknya, sistem pendidikan ini telah disusun semula dan telah dirombak di bawah satu sistem dikenali sebagai Komin-Gakko iaitu Sekolah Rendah Jepun. Jadi, apakah perubahan-perubahan utama yang dapat kita lihat daripada segi kurikulum dan isi pelajarannya? Kita dapat lihat di mana bahasa Inggeris yang sebelum ni dijadikan sebagai bahasa pengantar utama telah dihapuskan sepenuhnya dan telah digantikan dengan bahasa Jepun, di mana
mana kandungan pelajaran juga telah lebih bersifat kepada propaganda Jepun dan juga pelajar diterapkan dengan adat dan juga budaya Jepun, di mana propaganda Jepun ini telah menerapkan kesetiaan kepada Maharaja Jepun, semangat nasionalisme Jepun. Pelajar-pelajar juga telah diajar untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepun dan juga latihan fizikal dan juga disiplin. Di sini kita dapat lihat perbezaan daripada pendidikan ini dengan pendidikan mubalik, di mana pendidikan mubalik ini lebih memfokuskan kepada akademik dan juga penyebaran agama Kristian, di mana pendidikan Jepun pula telah memfokuskan tentang ideologi Jepun dan juga ketenteraan. Jadi kita lihat pula kepada kesan terhadap sekolah mubalik ini disebabkan oleh pendidikan Jepun ini. Pendidikan mubalik, banyak sekolah mubalik telah ditutup dan telah diambil alih oleh Jepun serta ditukar fungsinya. Sebagai contoh, bangunan-bangunan sekolah mubalik telah dijadikan sebagai markas tentera, stor ataupun pejabat pentadbiran. Jadi peranan mubalik dalam pendidikan ni hampir terhenti sepenuhnya pada waktu itu. Kita juga boleh lihat pada zaman pendudukan Jepun, kerosakan infrastruktur yang sangat besar, di mana akibat peperangan banyak sekolah rosak, peralatan-peralatan pembelajaran turut musnah, buku dan bahan pendidikan juga hilang. Jadi selepas perang, sistem pendidikan perlu dibina semula hampir daripada awal. Jadi kita dapat lihat daripada zaman pendidikan Jepun ini, banyak kesan kita dapat lihat antaranya kesan terhadap masyarakat lah, di mana zaman Jepun memberikan kesan besar kepada masyarakat tempatan kerana ramai pelajar menghadapi gangguan pendidikan, di mana mereka telah terpaksa berhenti sekolah dan fokus bukan lagi kepada ilmu akademik, malah dididik dengan ideologi Jepun. Jadi terdapat perubahan-perubahan nilai lah di kalangan masyarakat yang bersekolah pada waktu itu. Jadi ini menyebabkan perkembangan pendidikan ni menjadi terbantut sementara. Setelah kita lihat daripada zaman awal dan juga ketika zaman pendudukan Jepun, jadi mari kita lihat perkembangan pendidikan semasa era penjajahan di Sabah dan Sarawak selepas pembentukan Malaysia, iaitu pada tahun 1963 hingga 2000. Baiklah, pada zaman selepas pembentukan Malaysia ini, kita dapat lihat berlakunya mula mengalami perubahan besar dalam sistem pendidikan, iaitu peralihan sistem pendidikan dan telah diselaraskan dengan semenanjung Malaysia kerana Sabah Sarawak telah masuk dan menjadi sebahagian daripada Malaysia kan. Jadi mereka telah membuat beberapa perubahan untuk menyelaraskan sistem pendidikan ini dengan negeri-negeri di semenanjung. Dan antara polisi-polisi penting ialah seperti dasar laporan Razak, iaitu pada tahun 1956, dan juga laporan Rahman Talib 1960. Jadi antara perubahan yang dapat kita lihat dari segi kurikulum, di mana kurikulum telah diseragamkan dan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pendidikan. Berubah daripada yang sebelum ni adalah bahasa Inggeris kan, jadi dia berubah kepada bahasa Melayu menggantikan dominasi bahasa Inggeris. Jadi kita lihat pula kepada apa yang terjadi kepada peranan sekolah mubalik ini. Walaupun sistem pendidikan telah berubah, sekolah mubalik tidak dihapuskan, malahan diserap ke dalam sistem pendidikan kebangsaan sebagai sekolah bantuan kerajaan. Contohnya seperti sekolah St. Mary, St. Michael dan juga St. Thomas masih beroperasi sehingga kini, tetapi dia telah berubah objektif lah. Daripada dulunya adalah sebagai pusat penyebaran agama secara aktif, kini hanya sebagai sekolah kebangsaan seperti biasa, sekolah bantuan kerajaan yang memfokuskan kepada akademik. Mereka juga telah memberi tumpuan kepada pendidikan akademik selari dan juga selaras dengan kurikulum kebangsaan dan juga falsafah pendidikan kebangsaan mengikut negeri-negeri lain di semenanjung. Baiklah, kita lihat pula dari segi perluasan dan juga keseimbangan pendidikan, di mana selepas 1963, kerajaan telah memberi perhatian sepenuhnya kepada perluasan pendidikan, terutamanya di kawasan luar bandar, kerana lebih banyak sekolah dibina bagi mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan juga pedalaman. Hal ini penting kerana sebelum ini, pendidikan mubalik lebih tertumpu di kawasan bandar dan tidak dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat peribumi yang lain di bahagian pedalaman.
Jadi kita lihat pada kesinambungan legasi, walaupun telah melalui perubahan sistem, legasi pendidikan memalih masih kekal hingga ke hari ini dan sekolah memalih ini terus dikenali sebagai institusi pendidikan yang berkualiti tinggi dengan penekanan kepada disiplin, akademik dan juga nilai moral. Hal ini telah menunjukkan bahawa pendidikan memalih ini bukan sahaja memberi kesan dalam jangka pendek tetapi juga telah membentuk sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan di bahagian selepas pembentukan Malaysia ini, di zaman ini, perkembangan pendidikan mubalih di Sabah dan Sarawak dapat dilihat sebagai satu proses yang panjang dan juga berperingkat. Pada peringkat awal, pendidikan ini hanya diperkenalkan oleh mubalih dengan tujuan agama dan juga kepentingan kolonial. Namun, kemudiannya telah berkembang menjadi asas kepada sistem pendidikan moden. Selepas pembentukan Malaysia, sistem ini juga telah disesuaikan dengan dasar kebangsaan, menjadikannya lebih inklusif dan berorientasikan pembangunan negara. Oleh itu, walaupun pendidikan mubalih mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, namun sumbangannya dalam membentuk sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak tidak dapat kita nafikan hingga ke hari ini, seperti yang kita sering dengar, seperti sekolah St. Mary, St. Convent, St. Thomas. Sekolah-sekolah ini telah memberikan pendidikan yang sangat kuat dan juga menunjukkan hasil-hasil produk daripada sekolah-sekolah ini juga turut memuaskan. Jadi berikut adalah perkembangan pendidikan di mubalih di Sabah dan Sarawak. Jadi kita lihat kepada bahagian yang seterusnya pula. Apakah pendidikan kebangsaan di Sabah Sarawak dan bagaimana ia menunjuk perpaduan di Sabah Sarawak? Kita tengok pendidikan kebangsaan di Sarawak dahulu. Berdasarkan laporan Woodhead pada tahun 1955, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Terdapat 4 cadangan. Yang pertama adalah mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajar dan peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakang unsur tempatan. Yang keempat, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Jadi maklumat pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk membentuk perasaan ketikaan dan tak setia kepada negeri Sarawak dan kalangan penduduk berbilang kaum. Okey. Kita tengok pendidikan kebangsaan di Sabah pula. Laporan Woodhead 1955 diterima di Sabah dengan 3 pindahan. Yang pertama, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah. Yang kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Yang ketiga, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ordinary Pelajar Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamat juga melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Jadi dua-dua pendidikan kebangsaan di Sabah dan Sarawak boleh mewujudkan perasaan semangat perpaduan dalam berbilang kaum. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada latihan keguruan di Sabah dan Sarawak. Baiklah, saya akan terangkan latihan keguruan di Sabah yang mana pada ketika itu latihan keguruan di Sabah ni telah melalui perkembangan yang panjang sehingga tahun 2000. Pada peringkat awal, Sabah menghadapi kekurangan guru terlatih kerana sistem pendidikan ketika itu masih belum berkembang sepenuhnya dan banyak dipengaruhi oleh pentadbiran British serta mubalik Kristian yang lebih menumpukan kepada pendidikan asas seperti membaca, menulis dan mengira. Baiklah, sebelum tahun 1963, latihan keguruan dijalankan secara tidak formal melalui kaedah on the job di mana guru belajar sambil mengajar tanpa latihan profesional yang sistematik. Maksudnya, pada ketika itu, guru-guru tidak diajar kaedah-kaedah dan strategi pengajaran yang profesional. Namun, selepas Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963, sistem pendidikan mula diselaraskan dan kerajaan mula memberi perhatian terhadap pembangunan latihan
perguruan serta meningkatkan pengambilan guru tempatan. Jadi, menjelang tahun 2000, bilangan guru terlatih semakin meningkat dengan ketara berbanding sebelumnya sehingga dapat mewujudkan satu budaya mengajar yang berkualiti. Penekanan terhadap pembangunan latihan guru telah mewujudkan institusi latihan guru yang mana penubuhan institusi seperti Maktab Perguruan Gaya dan Maktab Perguruan Ken di Sabah telah memainkan peranan penting dalam menyediakan latihan keguruan yang lebih tersusun dan profesional. Selain itu, kurikulum latihan guru turut memberi penekanan kepada aspek pedagogi, psikologi pendidikan serta latihan praktikum bagi memastikan guru pelatih mempunyai kemahiran mengajar yang berkesan. Walau begitu, masih terdapat cabaran yang dihadapi oleh seperti kekurangan guru di kawasan luar bandar, kemudahan yang terhad serta kepelbagaian budaya dan kekangan bahasa dalam kalangan pelajar. Jadi menjelang tahun 2000, sistem latihan keguruan di Sabah telah menunjukkan perkembangan yang ketara dengan peningkatan bilangan guru pelatih serta latihan yang lebih moden dan juga pengenalan teknologi asas kepada pendidikan. Baiklah, terima kasih saudara Ayuni telah membentangkan tentang latihan keguruan di Sabah dan saya akan menyambung tentang latihan keguruan di Sarawak. Di mana pada era Brooke sebelum tahun 1941, pada peringkat awal ini latihan keguruan di Sarawak masih sangat lemah dan juga tidak sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan pada masa itu dikuasai oleh sekolah mubalik dan juga sekolah vernacular dan kebanyakan guru ini tidak mempunyai latihan yang formal. Jadi masalah utama tentang latihan keguruan pada waktu ini adalah kekurangannya guru terlatih serta tiada institusi khas untuk melatih guru dan juga kualiti pengajaran itu rendah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada sistem guru pelatih iaitu pupil teacher system di mana ianya diperkenalkan sekitar awal abad ke-20 dan telah dilaksanakan di Sarawak sekitar tahun 1929. Bagaimana sistem guru pelatih ini berfungsi? Sistem ini berfungsi dengan pelajar lepasan sekolah rendah telah dilatih menjadi guru. Mereka telah mengajar sambil belajar serta berlangsung dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 tahun. Hal ini bukan latihan profesional yang sepenuhnya tetapi hanya cara cepat untuk mengatasi kekurangan guru yang sebentar tadi saya katakan. Seterusnya, ada juga penubuhan Jabatan Pendidikan Sarawak sekitar tahun 1924. Apakah fungsi Jabatan Pendidikan Sarawak ini? Fungsinya adalah untuk mengawal sekolah serta memantau pendidikan di Sarawak. Tetapi peranan Jabatan Pendidikan Sarawak ini masih terhad dan juga tidak fokus kepada latihan guru secara sistematik. Ianya hanya berfokuskan tentang mengawal sekolah itu sendiri serta memantau sistem pendidikan yang ada. Baiklah, kita akan lihat kepada era kolonial British pula iaitu pada tahun 1945 hingga 1963 di mana adanya pemulihan sistem pendidikan selepas Perang Dunia Kedua. Sarawak telah menghadapi masalah besar iaitu kekurangan guru, sekolah rosak dan juga sistem pendidikan telah terganggu. Jadi latihan keguruan juga telah mula diberi perhatian yang serius dan disebabkan itu wujudnya laporan Woodhead tahun 1955. Hal ini adalah dikatakan sebagai turning point utamalah kerana laporan Woodhead ini telah mencadangkan tentang penambahbaikan sistem pendidikan dan juga penubuhan latihan guru yang lebih teratur. Jadi fokus utama dalam laporan Woodhead 1955 ini adalah untuk meningkatkan kualiti guru serta menyediakan latihan formal untuk keguruan lah. Jadi kita dapat lihat perkembangan latihan guru disebabkan daripada laporan Woodhead tadi terdapat banyak perubahan, antaranya lebih banyak kursus latihan guru telah diperkenalkan dan guru juga telah mula diberi latihan asas pedagogi dengan serius dan mendalam serta standard pengajaran juga telah mula diperbaiki. Namun guru terlatih masih lagi belum mencukupi dan jurang antara bandar dan juga pedalaman masih besar. Jadi kita akan lihat kepada era selepasnya.
Seterusnya kita akan lihat kepada era selepas pembentukan Malaysia iaitu pada tahun 1963 hingga 1980-an, di mana berlakunya penyeragaman sistem semasa selepas Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963. Banyak perubahan besar yang berlaku pada waktu itu, antaranya ialah sistem latihan guru ni telah diselaraskan dengan negeri-negeri yang berada di Semenanjung, dan dasar pendidikan kebangsaan juga diperkenalkan iaitu antaranya Laporan Razak 1956 dan juga Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Disebabkan daripada penyeragaman sistem tadi, berlakulah pula penubuhan maktab perguruan, di mana ini adalah perkembangan yang paling penting dalam konteks latihan keguruan, di mana tertubuhnya satu maktab perguruan di Sarawak yang bernama Maktab Perguruan Batu Lintang Kuching. Jadi fungsi maktab perguruan ini adalah untuk dispesifikkan untuk melatih guru sekolah rendah dan memberi latihan yang lebih profesional. Perubahan besar yang dapat kita lihat daripada penubuhan maktab perguruan ini adalah latihan guru telah menjadi lebih sistematik dan juga lebih formal. Seterusnya kita tengok berlaku pula perubahan program latihan. Apa yang berubah daripada sebelum-sebelum tadi, apa yang berbeza? Antaranya ialah tempoh latihan itu telah dipanjangkan dan kurikulum telah lebih tersusun, dan latihan tu telah diberi penekanan lebih kepada dari segi pedagogi dan juga psikologi pendidikan. Hal ini adalah selari dengan perkembangan pendidikan Malaysia pada waktu itu secara keseluruhannya. Seterusnya kita akan lihat pada era pemodenan iaitu tahun 1980-an hingga ke tahun 2000, di mana pada era ini berlakunya transformasi latihan guru, di mana istilah latihan guru ini telah ditukar menjadi pendidikan guru, dan fokus juga telah berubah dan bukan sekadar melatih tetapi membentuk profesionalisme guru secara sepenuhnya. Antara perubahan penting yang dapat kita lihat, kursus ini telah dipanjangkan menjadi 2 hingga ke 3 tahun dan standard kemasukannya juga lebih tinggi. Dan seterusnya kita dapat lihat peningkatan kualiti guru, di mana guru telah lebih ditekankan kepada kemahiran pedagogi moden dan juga teknologi pendidikan serta nilai profesionalisme yang tinggi. Di sini kita dapat lihat guru bukan lagi sekadar pengajar tetapi telah berubah menjadi fasilitator pembelajaran. Seterusnya kita akan lihat kepada perluasan akses latihan, di mana kerajaan juga telah memberi fokus kepada untuk melatih guru dari kalangan penduduk tempatan Sarawak itu sendiri dan mengurangkan kekurangan guru di luar bandar. Kesannya lebih ramai lagi guru yang terlatih dan pendidikan juga menjadi lebih seimbang. Dan akhir sekali kita dapat lihat peranan institusi pengajian tinggi juga telah muncul menjelang tahun 1990-an, di mana universiti mula terlibat dalam latihan perguruan, contoh seperti Universiti Malaya dan juga Institut Pendidikan Guru. Jadi di sini kita dapat lihat perubahan yang besar, di mana sekolah menengah juga perlu ada ijazah. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada perkembangan latihan keguruan di Sarawak ini telah melalui beberapa fasa penting, di mana sebelum perang ianya tidak sistematik dan bergantung kepada guru yang tidak terlatih. Kemudian selepas perang, pendidikan latihan keguruan ini mula dibangunkan secara formal menggunakan laporan Woodhat 1955, dan selepas Sarawak ini bergabung menjadi sebahagian daripada Malaysia iaitu pada tahun 1963, ianya telah diselaraskan dengan sistem kebangsaan dan maktab perguruan juga telah ditubuhkan. Dan akhirnya di zaman era pemodenan 1980-an hingga tahun 2000, latihan keguruan ini telah menjadi lebih profesional dan fokusnya lebih kepada kualiti dan juga standard tinggi. Akhirnya kita telah sampai ke penghujung perbincangan tentang perkembangan pendidikan dan latihan keguruan di Sabah dan Sarawak. Jadi di sini saya ingin menyimpulkanlah secara keseluruhannya berkaitan perbincangan kita pada hari ini. Kita dapat lihat perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak ni telah menunjukkan satu proses transformasi yang sangat panjang dan juga kompleks, bermula daripada sistem pendidikan yang bersifat tidak formal kepada sistem pendidikan moden yang lebih tersusun dan juga menyeluruh. Jadi pada peringkat awal kita dapat lihat pendidikan ini berkembang melalui pelbagai aliran seperti yang kita bincangkan, antaranya ialah pendidikan Bumiputra, pendidikan Cina dan juga pendidikan Mubalik yang masing-masing mempunyai matlamat, pendekatan dan juga sasaran yang berbeza. Pendidikan Bumiputra lebih tertumpu kepada keperluan asas masyarakat tempatan, manakala pendidikan Cina untuk mengekalkan identiti budaya dan bahasa, dan pendidikan Mubalik pula berperanan sebagai pelopor pendidikan formal serta penyebaran agama Kristian. Walau bagaimanapun, kepelbagaian sistem ini telah mewujudkan jurang pendidikan dari segi etnik, lokasi dan juga akses, terutamanya antara kawasan bandar dan juga luar bandar.
Hal ini telah menunjukkan bahawa pendidikan pada kita itu masih belum bersifat inklusif dan menyeluruh. Jadi, perkembangan seterusnya dapat kita lihat melalui usaha memperkukuhkan latihan keguruan khususnya selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963, di mana latihan keguruan yang pada awalnya tidak sistematik telah berkembang menjadi lebih profesional melalui penubuhan maktab keguruan, penyeragaman kurikulum serta peningkatan standard kelayakan guru. Perubahan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, pelaksanaan pendidikan kebangsaan selepas pembentukan Malaysia telah menjadi titik penting dalam usaha mewujudkan perpaduan. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kurikulum yang seragam dan sistem pendidikan yang inklusif, pendidikan telah dijadikan sebagai media utama untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi, sebagai rumusan keseluruhan dan akhir kata daripada saya, walaupun pendidikan di Sabah dan Sarawak pada peringkat awal ini dipengaruhi oleh faktor kaum, kolonial dan juga agama, namun perkembangan seterusnya telah membawa kepada pembentukan sistem pendidikan yang lebih adil, tersusun dan berorientasikan perpaduan nasional. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai alat penyebaran ilmu, tetapi juga sebagai asas penting dalam pembinaan identiti negara dan keharmonian masyarakat. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.